Okey, hari ni Azli datang rumah saya. Jadi dia nak try racing booster insyaAllah. Assalamualaikum, saya bersama Azli Senario. Dan dia sekarang ni try produk saya yang mana tengah FIP, racing booster dan form. Okey, tapi insyaAllah dia akan jadi hebat satu Malaysia insyaAllah. Okey, ni dia. Nanoracks premium racing booster. Okay. Memang padu guys. Kau kena dapatkan benda ni sebab benda ni boleh menambahkan lagi kelajuan dan power kereta kau. Lu padu lu mari caw. Alright. Dan banyaklah. Kalau pakai mesin dia dapat belas horsepower tu. Ni kena Dyno6 apa dia punya tu? Dyno kena bayar. Oh. Dyno kena bayar. Dalam 300 lah. 300 Dyno kena bayar. Tapi ni Azli dah rasa kenapa nak kena Dyno? Sebab dia sendiri rasa. Aku tak cakap, dia cakap sendiri. Tapi besok kan kita ke Johor. Bukan Johor. Okey. Ini putih balik. Tak, yang lurus sikit tak ada. Tegak yang lurus tak mana? Ni Boleh cuba pecah. Lurus sikit lagi. Tapi pecah sikit. Memang nak macam ni. Dia masalah bengkok ni. Saya ada satu lagi daripada Spy ni, lain kali lah, untuk CVT punya treatment. CVT ni kalau tak ada treatment, dia selalu masalah CVT dia berat dan selalu humming. Dia bunyi bila cepat masa masuk. Jadi kalau ada CVT punya treatment ni, dia akan lagi panjang dia punya masa seatbelt tu tahan lama dan bunyi humming dia kurang dan power akan pergi lebih. Nah, ada beza tak dengan sebelum ni? Memang beza kan? Macam kereta kau kena pakai tu. Abang ni kita try dulu. Memang ada beza lah. Dia untuk MPV dengan SUV lain. Dia sedap, ringan dan dia menambahkan lagi power kereta. Tak bohong Ini Ni kelas bukan tak bohong, ni ikhlas daripada hati saya ni. Tadi saya cakap kalau tak jadi pijak kepala saya. Kalau tak jadi bijak kepala. Tapi yang ni tak jadi nak bijak lah sebab dah memang jadi. Alright. Mantap ni. Alhamdulillah. Okey.